Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's Dia mempunyai gelaran juara dunia, pingat emas di sukan Commonwealth dan pergerakan kaki yang begitu bersih sehingga jurulatih menggunakan pertarungannya sebagai tutorial. Dia bukan sahaja menewaskan lawannya, malah membuatkan mereka kelihatan perlahan. Give Amanda Serrano problems. I don't think so. Whoa, nice left hand. Best punch of the fight. Jangan tertipu dengan kecantikannya. Ini Skye Nicolson, wanita Australia berusia 30 tahun dari Gold Coast yang menang emas kejohanan dunia dan mengubah pandangan dunia tentang tinju wanita elit. Female boxing. Skye Nicolson dilahirkan pada 27 Ogos 1995 di Meadowbrook, Queensland, Australia. Dibesarkan di Gold Coast dan bersekolah di Our Ladies College. Namun sebelum dia mula bertinju, kisah hidupnya sudah luar biasa. Setahun sebelum Skye Nicolson lahir, dua abangnya, Jamie dan Gavin, maut dalam kemalangan kereta. Dia tidak pernah sempat mengenali mereka, tetapi dia akan membawa mereka bersamanya sepanjang hidupnya. Jamie Nicolson bukanlah orang biasa. Dia seorang peninju. Dia seorang Olimpian. Dia bertanding di Sukan Olimpik 1992 dan menang pingat gangsa di Sukan Commonwealth 1990. Satu legasi yang belum selesai. Jadi apabila Skye mula berlatih pada usia 12 tahun, dia berlatih di Jamie Nicholson Memorial Gym di Yatala yang dinamakan sempena arwah abangnya. Setiap pusingan, setiap titis peluh membawa beban kenangannya. Dia juga tidak bersendirian. Turut berlatih bersamanya ialah bakal juara dunia, Chenika Johnson dan Che Kennelly. Gimnasium itu bukan sahaja melahirkan seorang juara, malah satu generasi juara. Sejak mula, Skye menonjol. Peninju muda lain fokus melancarkan tumbukan. Tetapi Skye obses mengelak daripada terkena tumbukan. Gerak kaki, sudut serta pergerakan bertahan. Bergerak dulu, fikir kemudian, baru menumbuk. Falsafah itu menjadi identitinya dan bakal membawanya ke pentas sukan paling berprestij. Sebelum Sukan Olimpik, ada kejohanan dunia. Pada 2016, Skye bertanding kategori welter dan memenangi pingat gangsa. Namun terlepas Sukan Olimpik Rio, dia tidak layak. Walaupun peninju lain mungkin berputus asa, Skye memilih turun 4 kategori berat ke featherweight dan membina semula dari awal. Pengorbanan itu membuahkan hasil secara tidak disangka. 2 tahun selepas itu, di Sukan Commonwealth Gold Coast di negaranya, Skye Nicolson bertarung di final kategori featherweight menentang Michaela Walsh dari Ireland Utara. Continues. Good left hand. So principally from a boxing perspective, hitting the boxers that they have to engage, and on the resumption, well, both boxers nudging away. Well, you hear the cries from Walsh's corner. Dia menang keputusan berbelah bahagi, raih emas di negaranya. Namun belum selesai. Ketika Sukan Olimpik Tokyo 2021, Skye layak melalui kejohanan kelayakan Asia dan Oceania 2020 di Amman, Jordan. Selepas menewaskan Bolor Tultu Murkuyak dari Mongolia dan memastikan tempatnya dalam pasukan Olimpik Australia, dia tiba di Jepun dengan rekod amatur 107 kemenangan dan 32 kekalahan, parut-parut daripada bertahun-tahun bertanding di peringkat antarabangsa elit. Dan dia bertarung dengan segala yang dia ada. Di suku akhir, dia menentang Caris Artingstall dari Britain dalam pertarungan sengit yang berakhir 3-2 memihak lawan. Nice again, body shot there. Picked some very nice. Get the jabs going. That's another solid jab. It gives you so many options. For Artingstall, the longer that round went on. Tanpa pingat, hanya kekecewaan di pentas terbesarnya. Namun dia tinggalkan Tokyo dengan rancangan dan dunia akan tahu kemampuannya. Skye Nicolson menandatangani kontrak dengan Matchroom Boxing, penganjur berprestij sukan ini, dan membuat penampilan sulung profesional pada Mac 2022.
Penampilan sulung itu diadakan di Pechanga Resort and Casino, San Diego, Amerika Syarikat. Jessica Juarez ialah lawan profesional pertamanya dan sejak awal, jelas ia bukan malam yang kompetitif. Combined record of her opponents is Nicholson, nice and accurate. Timely once again. Jab Sky Nicholson sudah menjadi masalah. Pergerakan kakinya buat Juarez nampak seperti berlawan dengan bayang-bayang. Bersih, tepat dan dominan dari awal hingga akhir. Teruskan usaha. Good right hook. Now, fire under, and now she, and that left hand coming out. Keputusan sebulat suara. Tiada drama atau kecederaan. Profesional baharu dari Australia menamatkan perlawanan tanpa sebarang cala. 7 bulan kemudian, Sky Nicholson kembali ke gelanggang Brisbane untuk menentang Christina Jacobs dalam pertarungan profesional pertamanya di tanah air dan dia memanfaatkannya. Christina Jacobs bersedia. Perbezaan kelas jelas sejak pusingan pertama apabila Sky Nicholson mengawal jarak, rentak dan keseluruhan pertarungan. Itu benar, memang begitu. Satu lagi kemenangan melalui keputusan sebulat suara dan dengannya tali pinggang kejuaraan wanita berat bulu Commonwealth yang pertama di sekeliling pinggangnya. Di Hulu Theater, Madison Square Garden, New York, Sky bertarung kejuaraan berat bulu perak WBC menentang Tania Alvarez. Kejuaraan itu? Between Nicholson and Alvarez, what will we see? Alvarez cuba menggunakan kekuatan fizikal dan menekan kehadapan dan bertarung jarak dekat. Tetapi Sky menghukumnya setiap kali dia cuba mendekat. I don't know if tactics are in her stance. Your first knockout. Honestly, I would be surprised and bothered if she didn't. Sebelum pusingan tamat, Sky Nicholson sudah jelas menguasai pertarungan. Kemenangan sebulat suara serta gelaran baharu menambah rekodnya dan kemajuan besar dalam kerjayanya hampir tiba. Pertarungan ini membuktikan Sky Nicholson layak di kalangan elit. Linda Leka, bekas juara dunia berpengalaman dan bereputasi tinggi, mampu mendedahkan kelemahan peninju yang sedang meningkat naik. Leka memberikan segala-galanya di Cardiff International Arena, Wales. Dia menekan ke depan, menyerang bahagian BA dan memberi tekanan yang hanya pengalaman di tahap kejuaraan dunia mampu hasilkan. She gets in the ring, doesn't always try and adjust to That she hasn't stopped an opponent yet. Seen her in the past, she is awkward. Namun Sky Nicholson berjaya mengawal dan menetralkan semua serangan Leka, mengatasi bekas juara dunia itu dari awal hingga akhir. So it was the wires through me. I thought it was the height, but that's a good fight tonight. Yeah. So this one, Sky Nicholson on the front foot. She's controlling that this evening in this second round. Yeah, but if I'm coaching a fighter, It would certainly be a good scout on the record for Sky Nicholson beating a former world champion, though way past her best, Linda Leka. Look, you can see she knows what she's doing, but that's good work from Sky Nicholson. Satu lagi keputusan sebulat suara. 7 pertarungan dan 7 kemenangan tanpa kalah satu pusingan pun. Gelaran dunia interim kelas bulu WBC kini berada dalam genggamannya. Pertarungan ini mengubah segalanya. Sky Nicholson ke Tijuana, Meksiko, mencabar Sabrina Maribel Perez untuk kejuaraan dunia interim kelas bulu WBC. Dia terpaksa lakukannya di gelanggang Perez, di depan penonton tidak mesra yang mahu lihat juara mereka menang. Perez bermula bertenaga, memanfaatkan kelebihan tempat sendiri dan sokongan penonton untuk menyerang agresif. Made a smart decision. From title fight. And I think it's a matter of Left hand to the body, a couple of final moments of defeating Elise Marugo Franco. for Sabrina to left. Sky tetap tenang, terus menyerang dengan jab tepat dan pergerakan kaki sempurna. Right hand there from Perez. You see a smile of the WBO bantamweight title in 20 or so. Would you rob, Gabe? Would you not have liked Down. Dia menjadi 10 seconds. pada pusingan pertengahan, ia satu pertunjukan kemahiran yang hebat. Apabila loceng tamat berbunyi,
hati Juana sunyi dan penonton tahu segalanya sudah berakhir. Juara dunia penuh. Sky Nicholson menang dengan keputusan sebulat suara di Mexico, menewaskan juara tempatan dan menjadi juara dunia interim baru kelas bulu WBC. 2 bulan selepas menang gelaran interim, Sky kembali ke Tri Arena Dublin, Ireland dan buat kali pertama dalam kerjaya profesional, beliau tidak bertahan hingga akhir. Wild Heart mendesak kuat, namun Sky Nicholson sangat berkesan. Tekanan meningkat setiap pusingan. Sky Nicholson melepaskan kombinasi bersih yang melemahkan pencabarnya. And 2 defeats, as we heard from David Diamante. Those 2 defeats, though, in good company against too long to commit to their attacks there. And lovely right hook there from Nicholson as well. On her shoulders there, but there's nothing coming behind it, so she's ultimately Tunggu. closer. And if she can build on that, and it's about coasting now, that's lovely there from Nicholson. Pada pusingan ke-9, pengadil melihat kecederaan sudah cukup dan menghentikan pertarungan. Dia hentian pertama kerjaya profesionalnya, juara sementara itu memberi mesej jelas. Dia bukan sekadar mengatasi lawan, tetapi mahu menghancurkan mereka. There's a thinker in there. There it is. Round 3 scheduled for 10. Kejohanan kelas bulu WBC. Pertahanan pertama di Wells Fargo Center, Philadelphia. Diana Vargas masuk dengan penuh semangat dan dengan niat jelas untuk menyusahkan Sky. Tetapi apa yang dia dapat hanyalah kekalahan yang teruk. She's not going to do it out of range. But she needs to jab her way in the sport. You got to be excited. You want to see that power, that's for sure. Now, this is when you know she's having fun, when she's popping. That would give Amanda Serrano problems. I don't think so. No. Oh, nice left hand. Best punch of the fight for Nicholson. And maybe she gets on her horse. Semua juri beri markah 100, berbalas 90. Kemenangan mutlak. Dalam 10 pusingan, Vargas tidak menang satupun. Juara itu bukan sahaja bertahan, malah sedang menghantar mesej kepada kejohanan dunia. Pergerakan, pemasaan dan gabungan serangan Sky berada di tahap yang lain, di pentas terbesar yang pernah disaksikan oleh tinju wanita di bahagian dunia itu. Ever take that fight because her style will be so bad. Exciting fight, definitely. Sebulat suara. Odd masih dalam genggaman Australia, kepulangan ke tanah air dan pertarungan yang sepatutnya memahkotakan kemenangan Sky Nicholson sebagai kekalahan super bintang di negaranya sendiri di hadapan penonton Australia terbesar dalam kerjaya profesionalnya. Menentang kemenangan itu, pencabar wajib Tiara Brown yang tidak pernah kalah dengan rekod 18-0 dan 11 knockout. Seorang petinju dengan fizikal yang mengagumkan, langsung tiada apa-apa kerugian. Brown masuk dengan agresif, menjadikan pertarungan itu kasar dan meletihkan. There's a good shot. Corner of Nicholson loved that shot. Finding a tricky target. Nicholson. She fires Cut off the ring as she was talking about in the lead-up. A little uncomfortable since then, but good punching from Brown. Brown menjadikan pertarungan ini fizikal, tidak selesa dan benar-benar mengganggu zon selesa Sky. Buat pertama kali dalam kerjayanya, Sky gagal mencari ruang untuk bertinju. After 7 rounds of the world title fight, touch it down the middle with a straight left hand. Nicholson's got punching range, but it is Brown who fired. Good punching from Brown in this round. Okay, so it's all on the line. A world title belt up to this, and she's given a very good account of herself. Away from home of Brown, who'd worked well to the body herself. Brown comes back with a cup. Penonton yang datang untuk meraihkan melihat juara mereka bertarung. Dan Brown sangat tanpa belas kasihan.
sepanjang pertarungan yang lebih sengit dari jangkaan sesiapa. And the new WBC Featherweight Champion of the World, Tiara, the Dark Menace Brown. Sky Nicholson buat kali pertama sebagai profesional telah kehilangan gelaran featherweight WBC dan rekod tanpa kalah. Kepulangan menjadi satu kekecewaan. Tetapi apa yang membezakan yang hebat daripada yang baik bukanlah bagaimana mereka mengendalikan kemenangan, tetapi apa yang mereka lakukan selepas kalah. Selepas kekalahan itu, Sky dan pasukannya membuat keputusan untuk turun ke kategori berat super bantamweight, memulakan semula dan membina semula dari awal. Kepulangan bermula di Manchester Arena di England dan sejak awal Sky menguasai. Real handful. Made the world champion, made the good was Start to prove people wrong. With intent, it's really good to see. Lovely hand. Right. Looking aggressive and extremely looking really spiteful. Yeah, different look to it, wasn't it? It was good. Di pusingan kedua, Sky melancarkan kombinasi tanpa belas kasihan hingga pengadil terpaksa menghentikan serangan ke atas Gonzalez. Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's a Bab baru dan amaran untuk semua peninju super bantam dunia. Satu masalah serius. Saya baru saja memasuki division ini. Kurang dari 7 minggu kemudian, Sky kembali ke Australia, ke Fortitude Music Hall di Brisbane untuk merebut gelaran kosong Interkontinental Wanita Super Bantam IBF. Sejak awal, pertarungan nampak sengit. Namun Sky mula mengatasi Urbashi. Said that they Nicholson down at 55. She just touches the jab and looking for the big left. She can emerge. Sky Nick trying to use the feints to draw the attack from her. Di pusingan kedua, Sky memberi tumbukan kuat ke badan Urbashi dan Urbashi tahu semuanya sudah berakhir. Ketika Urbashi cuba pulih, Sky menutup peluang dengan kombinasi akhir yang kuat. Oh, she hurt with that body shot. Oh, you got to keep going. Yes. Oh, nice. Dua pertarungan division baru, dua kemenangan KO. Kepulangan ini benar-benar mengagumkan. Pertarungan akhir 2025. Stockton, California. Gelaran sementara Super Bantam WBC dipertaruhkan menentang Julian Luna. Veteran dengan 28 kemenangan, 4 kekalahan dan 1 seri telah lama berada di peringkat elit sukan ini. 10 pusingan Luna berikan segalanya. Tetapi Sky lagi and tripling away in. That's why she uses her corner, telling her she needs to find a long-range version of Luna as well. Similar combinations. Wow. Round 3 now underway. There's something to worry about at all times, especially if she wants to try to get to the inside. Double jab, but she didn't throw the right hand behind it. They want double right hand, but counter shot again to the body, into 51 as well. And those are the just continues to lead the dance here. Kemenangan melalui keputusan sebulat suara untuk Sky dan gelaran sementara Super Bantam WBC kini miliknya. Interim Super Bantamweight Champion Sky Nicholson. Kebangkitan kini lengkap dan division Super Bantam menghadapi masalah serius. Inilah yang menjadikan Sky lebih menarik dari gelaran. Jika anda melihatnya di luar gelanggang, anda tidak akan pernah meneka. Dia seorang yang mesra, bergaya dan menawan secara bersahaja. Tetapi apabila berada di dalam gelanggang, dan dia berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeza. Satu bayangan, satu teknik, satu masalah tiada siapa mampu selesaikan. Kontras sudah menceritakan segalanya dan lawannya merasai padahnya. Apa yang berlaku selepas itu? Pada usia 30 tahun, dengan 1 gelaran dunia dan 3 kemenangan KO berturut-turut selepas kembali, Sky Nicholson masih belum tamat. Pertarungan ulangan dengan Tiara Brown masih belum selesai. Gelaran Super Bantamweight WBC jadi sasaran seterusnya dan division itu sedar perkara ini. Soalannya bukan jika dia akan jadi juara dunia 2 kali. Ia bermula dari gimnasium yang dinamakan sempena abangnya yang tidak pernah ditemuinya, ke juara dunia WBC hingga ke Ratu Kebangkitan. Teknik elit bukan sekadar gaya. Ia adalah senjata yang digunakan Sky Nicholson untuk menewaskan semua lawannya.